di mana perjalanan saya membawa luggage saya, beg saya seberat 35 kg di KLIA Kuala Lumpur International Airport yang akan menuju kita ada destinasi kita pergi ke negara Eropah guys, ke Europe guys. So masa ni saya bergerak pagi pada jam 9. So 9 saya dah boarding lah. Ni naik bas. So bas dekat dalam kawasan airport ni. Kenapa? Sebab daripada terminal utama airport international ni kita perlu naik bas ni supaya dia punya orang kata entrance dekat flight ni dia memang jauh daripada kawasan terminal utama kata international airport entrance. So sekarang ni perjalanan makan masa 15 minit. So korang boleh lihat depan kita ada flight Malaysian Airlines guys. What a beautiful jalan yang diseliputi pesawat MH Malaysian Airlines. Sangat nice. So saya menaiki apa? Flight yang saya menaiki ni ialah flight Turkish Airlines. So Turkish Airlines ialah flight yang one of the best airline. Dia masuk world, orang kata world record genie, orang kata rekod apa tau, rekod penerbangan yang paling banyak dan yang paling lama bertahan di dunia ni. Baik masuk dalam Guinness World Record of Book. Mantap tu. So Turkish Airlines makan masa sama 10 jam. So saya dah memang standby dah ready ni, bawa gitar tu. Apa lagi, gitar kesayangan tidak boleh lepaskan. So kita pun dah nak masuk dalam flight ni. Saya dapat tempat yang sangat nice, selesa, dan dia punya kata apa, pramugari sangat nice guys. Stewardess dia pun sangat-sangat peramah guys, dan sangat membantu. Bila mana nak take off, dia ambil beg saya, dia tolong, dia kata dia akan simpankan supaya dia kata nak isu keselamatan lebih terjamin. Dia nak mengelakkan sebarang perkara yang tidak berlaku. So korang boleh lihat guys, Turkish Airlines ni sebenarnya saya naik ni Airbus guys. Airbus ni sebenarnya bagus tau, flight yang one of the best. Airbus dengan Boeing dia beza. Boeing ni lain, Airbus lain. Airbus ni orang kata tak, keselamatan ni pun alhamdulillah setakat ni good lah berbanding Boeing. So Boeing kadang-kadang buat hal tapi apapun, alhamdulillah safe journey. Dan kepada yang mana yang lain baru nak travel ke mana-mana, safe journey, jaga diri. I doakan semoga yang ada perjalanan jauh ni dipudahkan urusan segalanya dan dipelihara keselamatan di dunia ni Allah SWT. Alright, so di mana kita dah nak take off Turkish Airlines. So 10 jam guys daripada KLIA ke Istanbul. So kita akan turun di ibu kota negara Turki, Istanbul guys. Istanbul ni cantik juga tau. Tu ada burung pun nak show off depan flight tau. Dia kata aku boleh terbang. Dia memang boleh terbang. Dah kita yang ikut. Siapa kita yang ikut burung? Sebab burung berterbang, maka kita pun kita tak boleh berterbang, tapi kita naik kapal terbang.